Sorry. Ada berapa episod? Okay. Haris Haris sebenarnya okay, waktu sebelum puasa hari tu Haris janji dengan korang yang Haris nak buat 4 episod. Tetapi disebabkan sorry but my busy schedule, like literally Haris tak tahulah, bulan puasa ni memang busy gila dengan Haris punya shooting apa semua. So Haris sempat buat sampai 3 je. So 1 dah buat, 2 dah buat. Sekarang ni tinggal episod 3 Haris tengah edit sekarang ni. So InsyaAllah dalam lusa siap. So InsyaAllah Haris akan release before Raya. Itu janji Haris. Tetapi untuk janji ada 4 episod tu Haris tak sempat nak buat. Tapi sekarang ni sampai episod 3 saja. Episod 4 Raya tak tahulah. Raya Haris tak tahu nak buat vlog ke tak. Sebab malu lah kan, kalau kita jumpa cousin-cousin apa semua. Kalau buat vlog dengan orang tercinta tak apa juga, so ada teman. Tapi so ya, memang sampai episod 3 saja. Tapi Haris tengah edit sekarang ni. Memang dah, I think about 40% dah siap dah. So korang bayang Haris edit daripada pagi tadi sampai sekarang 40% je siap. Ya, tengoklah, kadang-kadang sehari, kadang 2 hari Haris edit video tu. So depends. Haris depends. Haris raya kat mana tahun ni? Raya dekat-dekat je. Haris Shah Alam, Kelang. So siapa yang area Shah Alam tu bolehlah jumpa Haris. Haris raya mana? Nganu kot, tak tahulah. Raya kat Madinah. Amin. Nak duit raya. Nak duit raya, Kenalah jumpa Haris. Azhar playboy macam Haris Hamdan tak? Haris Hamdan tak playboy. Haris Hamdan baik orangnya. Azhar pun baik. Azhar yang playboy. Itulah, sekarang ni Haris tengah tunggu my friend. Sebab Haris nak qiyamulai dekat Masjid Bukit Jelutong. So siapa yang around Bukit Jelutong tu, nanti kejap lagi Haris nak pergi sana, nak qiyamulai, nak stay sampai subuh. InsyaAllah. Sebab Haris dah lama Haris tak ada masa untuk qiyam before this. Doakan saya 9A. Amin. Mainlah Raya Ganu. Raya Ganu ada apa? Ada apa Ganu? Raya tema apa tahun ni? Adalah. Nanti korang kena tunggu Haris post dekat Instagram Haris. Baju Haris. Mana tahu tu matching ke kan? Okay, tapi siapa kat sini strawberry matcha? Siapa kat sini strawberry matcha? Warna traffic light pun boleh juga. Matcha latte. Oh ya ke? Strawberry matcha. Tapi sebab sekarang ni ramai tau orang pakai strawberry matcha. I don't know why. Memang colour trending sekarang ni. Kalau pergi mana-mana je strawberry matcha. Pergi mana-mana je strawberry matcha. Kita pula suka corn latte. So kalau nak pakai colour corn latte, kena kuning dengan coklat ke macam mana? Matcha strawberry ke strawberry matcha sama je. Teal blue pun ramai juga pakai. Haris suka ke strawberry matcha? Minumlah juga, tapi tak adalah
favourite sangat. Depends. Tapi korang tunggu tau vlog masjid hunting episod 3 Haris tengah edit sekarang ni. InsyaAllah esok siap. Maybe lusa Haris post. Untuk episod 3 ni korang nak Haris pergi masjid mana? Traffic light. Korang percaya ke pakai traffic light? Tentang nipu je. Hai Haris, hello. Hello, hi. Ramai ke yang tengok anda itu tak dianya dalam ni? Ramai ke tengok? Hi YB, hello. Oh, faham. Okay, so AIT esok episod 23. So macam mana so far anda itu tak dianya? Korang enjoy ke? Korang tak enjoy ke? Korang suka ke tak suka ke? Korang side Azhar ke? Korang side Azril ke? Korang side siapa? Tapi jangan marah-marah Azhar walaupun dalam tu dia macam suka marah-marah, suka sarkastik, tapi Haris tak Haris bukan macam tu. Best tengok Azhar marah-marah. Drama Iqbal best. Drama Iqbal sentiasa best. Kenapa korang tak side Azril? Kenapa korang tak sokong Azril? I nak you jadi macam depan I. I nak you jadi macam depan I setuju very much. Korang raya kat mana tahun ni? Bestnya mesti best kan kalau raya jauh. Tapi korang dah balik belum? You guys dah balik belum? Dah balik raya ke belum? Sebab macam Haris every year Haris akan raya dekat-dekat tau. Macam my family, kita orang raya Shah Alam, raya dekat Klang. So memang raya tu basically sehari je, normally, you know. So tak ada Haris tak ada pengalaman macam raya jauh-jauh ke, nak drive jauh-jauh ke, nak pusing jauh-jauh ke. Haris tak ada pengalaman tu. Sebab tu my mom cakap kalau nak cari jodoh, cari yang jauh-jauh. So at least satu family adalah pengalaman balik raya ke something macam tu lah. So Haris pun dah pening sekarang ni. Nak cari jodoh satu hal, satu lagi hal nak kena cari jauh. Sebab kalau cari yang dekat-dekat, nanti mak Haris tak setuju. So Haris cakap dengan mak Haris, kalau macam tu bolehlah cari macam Thailand ke, cari Vietnam ke. Alang-alang nak jauh-jauh terus. Ganu. Kenapa korang suruh Haris cari orang Ganu? Kenapa korang suruh Haris cari orang Ganu? Apa ada kat orang Ganu? Apa special orang Ganu? Sebab apa? Yalah, memanglah nak Haris jauh-jauh. Tapi kenapa korang mention Ganu? Cuba kalau korang mention Thailand lah, Kelantan ke, korang mention Johor ke, Muar ke, Johor Bahru ke. Sebab itu sebab apa? Perak ke? Ganu green flag. Orang Ganu green flag ke? Ya ke? Sebab boleh healing semua tu lah. Boleh healing sambil sambil makan kepok lekor.
Makan kepok. Makan kepok bersama ayang. Gitu. Makan kepok sama ayang. Macam tu. Saya baru balik dari Masjid Fisabilillah, tempat Iqbal Alia nikah. Oh, dekat cyber masjid cyber tu. Rindu masjid cyber tu. Lama tak pergi situ. Hai bang, hello Fakri. Ganu ada dimple. Orang ni. Haris cuba cakap Jawa. Jawa? Haris raya satgi ada partner tak? Adalah. Sedih lah macam ni. Siapa sini raya single? Macam Haris. Jowo. Siapa raya single macam Haris? Itulah. Bukan saya. Wow, macam latih tak ada boyfriend ke? Yap, cyber dulu pergi sana je solat. Sekarang nampak bayang Iqbal Alia. Ya, Haris pun kalau pergi cyber terpusing-pusing masjid tu teringat jugalah. InsyaAllah ada season 2. Haris raya single. Raya dengan Azhar boleh ke? Boleh. Try cakap logat Ganu. Gana nak cakap Ganunyo. Depo ifto makan gapo? Makan gapo ifto? Macam hari makan nasi tomatong dengan ayam peciong. Sebab itulah Haris tak boleh dengan orang Ganu. Haris tak kerti cakap Ganu. Bukan tak nak. Bukan Haris tak nak letak effort. Tapi Haris tak kerti cakap Ganu. Tak apa, boleh belajar. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Makan boleh lah, nanti Haris tanyalah. Ayang makan gapang. Ayang makan kepok ekong. Macam tu. Haris kena confirm awal-awal, nanti raya baru dah tak single. Itulah. Nanti Mak Haris nak buka pula, nak buat open house. Lepas tu dia suruh Haris ajak seseorang. Tak tahu nak ajak ke tak. Apa Haris akan cakap kalau ada makcik tanya bila nak kahwin? Kalau ada makcik tu cakap bila nak kahwin, saya cakap lah dengan makcik tu, kalau nak cepat sangat makcik lah sponsor. Macam tu. Betul tak? Tak pun suruh tu makcik tu carikan. Kita ni dah penat lah. Nanti ajak Oh, Ganu tar kami.
Haris belajar lah dengan Caca cakap Ganu. Masalah Caca tu cakap Ganu pun tak gerti. Gapo dia macam tu. Salam Azhar. Waalaikumsalam. Invite semua fans Haha. InsyaAllah boleh. Boleh nanti Haris cuba buat lah. Tak nak nanti korang semua tanya macam-macam. Nanti korang tanya macam-macam lah. Korang buat spekulasi macam-macam lah. Nanti korang chip macam-macam lah. So tak boleh ajak. Nanti tak boleh control. Hai, hello. Orang ramai tengok anda itu tak adanya. Malu tau sebenarnya. Sebab dalam cerita tu Azhar dia banyak marah-marah, banyak lahor-lahor. So so bila Haris tengok AIT pun Haris macam dah kenapa macam ni lah, macam tu. Jangan lupa jemput matcha latte Siap. Okay. Jemput matcha latte. Matcha latte kena jemput. Matcha latte datang kena bawa matcha latte. Tak apa, masuk. Sekarang jemput kedua. Hai, hello Jaja. Comel tak lalat tu. Itulah, tak lalat ni besar ni. Tak nak, Haris tak nak baca soalan yang kena-mengena, you know. Haris buat masa ni dah bernazar yang Haris takkan terpedaya lagi. So kalau ada soalan yang kena-mengena, Haris macam tu. Jangan lupa Zahra juga, tak lupa. Baju raya Haris warna apa? Adalah, tengoklah. Yang penting baju raya Haris matching. Okay. Haris kat mana tu? Kat rumah. After habis shoot Dendam Seorang Mentua, dah ada lock drama lain ke? Tak ada, belum lagi. Sekarang Haris tengah busy. Memang busy gila. Drama Dendam Seorang Mentua ni memang literally Haris, I don't have time untuk myself, you know. Even sekarang ni pun malam ni Haris buat live ni pun sebab Haris tengah tunggu my friend untuk kita nak pergi Qiyamul sama-sama dekat Masjid Bukit Jutong. So while waiting for him, buatlah vlog ni kejap. Vlog pula, buat YouTube pula, buat live ni kejap. InsyaAllah nanti dia dah sampai, Haris end lah. Bila nak up vlog Masjid Manting episod 3? Haris tengah edit vlog Masjid Hunting episod 3. Sekarang ni Haris dah shoot. Haris shoot like few days ago. Sekarang tengah edit. InsyaAllah esok Haris siap edit, and InsyaAllah lusa Haris akan post. Azhar, bila ni Kak Lia nak balas dendam dengan kau dekat family Azril? Kejam sangat ni. Sabar, tunggu. Korang kalau tengok AIT, anda tak ada ni, korang kena banyak bersabar. Sebab episod yang akan datang banyak lagi dia punya plot twist. Banyak plot twist pasal bapak lah, pasal Azhar lah, pasal Kak Lia lah, banyak lagi. So relax je. Sekarang episod apa? Lupa dah. Try lah end live bawa kita orang sekali. InsyaAllah nanti kat sana Haris cubalah.
Bagi Haris boleh tak like VN comment kat video yang saya baru post tadi, please. InsyaAllah habis live ni Haris cuba. Thank you Allah makbulkan doa kami nak Haris live. Hari nanti buatlah live kalau sempat. InsyaAllah. Boleh je. Kalau Haris masa nanti Haris cubalah buat. Banyak episod lagi. Matching dengan traffic light ke? Korang betul ke dia pakai traffic light? Korang ni. So kuning, merah, hijau. Macam tu. Tudung hijau, baju merah, stocking kuning. Macam tu. Bawa sampai masuk kereta tau, sebab kita nak pastikan selamat. Yelah. Korang yang clingy lah. Ketua ingat saya tak? Ingat. Mestilah ingat. Si ketua bosan lah, bosan. Salam ketua. Waalaikumsalam. Azhar kenapa dah berubah? Sebab Azhar dia macam dah fed up dengan Azril. So bila Azhar ni dia dah fed up dengan Azril, dia rasa macam apa yang berlaku kat family dia tu tak adil. Sebab tu dia macam benci gila dengan Azril tu. Kiam malam ni ada vlog tak? Tak kot. Haris contemplated tau sama ada Haris nak buat vlog atau tak untuk Kiam malam ni. Tapi bila fikir balik kan, kalau Haris buat vlog, I need to macam focus on my vlog. Haris nanti nak kena fokus edit balik apa semua. Dengan sekarang ni edit episod 3 pun tak habis lagi. Lepas tu nak raya. Lepas tu kalau Haris buat vlog Kiam malam ni, Haris nak kena fokus on my vlog lagi apa semua. So in the end of the day, Haris rasa macam Haris rasa tak buat kot. Because I don't know, because I feel like I want to like experience fully Kiam ni. Maybe kalau Haris tak busy sangat dengan shooting, Haris dapat Kiam the full 10 malam, InsyaAllah Haris akan buat vlog. Tapi cuma itulah sebab Haris ada hari ni saja untuk Kiam. So Haris maybe tak buat. So Haris just nak fully immerse, nak spend time betul-betul dekat masjid nanti. Ni dia Korang tengok kejap. Ni dia Azhar kalau tak jadi adik Alia mesti suka kat Alia juga kan. Azhar ni, sebab Azhar ni dia protective tau. Dia just caring tau. So dia caring tentang kakak dia. Dan Haris rasa kalau Haris bukan jadi adik Kak Lia pun, Haris akan jadi macam Luqman juga, which is dia suka Kak Lia juga. Tapi Luqman punya tu sanggup tau. Dia nak tinggalkan wife dia apa semua. For me, korang kalau macam korang buat tak benda yang sama, you know? Sanggup nak bermadu demi menyelamatkan Alia. Okay, back to the question. Soalan ni tak ada kena-mengena pun dengan orang sana. Tapi sebabkan dia start dengan so Haris bila Haris baca tu, Haris macam ini soalan perangkap ke soalan tak perangkap? Korang dah cemarkan otak Haris. Korang tolonglah jangan cemarkan otak Haris. Bagi Haris baca soalan dengan tenang. Bukan lagi baca soalan lepas tu rasa macam ni soalan perangkap ke tak
Banyak yang serabut dah tengok drama tu bang. Tu lah. Ya. Ramai tau yang serabut. Betul, serius ni. Haris keluar sekarang ni, ramai yang macam, Azhar. Tapi Haris bersyukur lah sebab ramai yang sokong Azhar. Ramai yang sokong Azhar, ramai yang side Azhar juga. Maybe sebab diorang percaya dan diorang believe that apa yang Azril buat dekat season 1 tu memang tak betul. Azhar apa? Azhar. Ha dah makan ke? Ha mana? Dah makan dah. Assalamualaikum, apa khabar Haris? Hello ayah. Banyak yang serabut tengok drama tu, betul. Hai jodoh saya, hello. Banyak drama semua menjadi. Hai Haris, hello. Jadi kalau ketua ingat saya bila ketua nak ke Tawau, InsyaAllah kalau berkesempatan Haris pergi Tawau. Bila Haris last run? Lama sangat lah. I don't remember lah. Tapi waktu bulan Ramadan ni, waktu bulan puasa ni, Haris lama gila Haris tak workout. Lama gila Haris tak pergi gym. Lama gila Haris tak run. Lama gila Haris tak keluar peluh. Maybe sebab I've been busy with work. And then at the same time, waktu bulan puasa ni, Haris rasa macam Haris nak spend betul-betul Ramadan Haris. So malam-malam, instead of like pergi gym, Haris pergi tarawih. So it I don't know. Tapi sekarang pun Haris macam dah gemuk sikit. Tapi tak apalah, insyaAllah lepas raya nanti kita come back balik. Bah! Kak Ja dengan Kak Eka tengah buat live tu. Sibuk je nak buat live. Orang buat live je nak buat live juga. Jumaat ke Sabtu Jumaat ke Sabtu? Apa dia? What is Jumaat or Sabtu? Bila nak pergi Sabah? InsyaAllah. Sampai berapa episod? Apa ni? AIT ke? Anda itu tak adanya ke? Padahal nak tengok live tu kan. Mana ada lah. Mana ada tengok. Muka you macam manager I, tapi dia Chinese lah. Yalah. Saya muka macam you punya manager. Saya pun mungkin saya manager you. Mana tahu? Saya sebenarnya manager you, tapi saya tipu-tipu saja. Sebab tu saya berlakon itu sana sini, tapi sebenarnya saya kerja manager. Bagi tahu Kak Ja, Abang Haris cakap sibuk buat live. Bagi tahu Kak Ja, bagi tahu tu adiknya. Salam kenal dan silaturahmi. Apa dekat sangat ni? Jauh sikit bang, jauh. Apa ni? Apa yang kuning ni? Okay guys. Cerita pasal emoji ni. Apa? Lion? Lion. Macam mana nak bagi? Saya nak bagi lion. Don't know. Tu bagi lion. Comel yang gift. Kan? Saya tak tahu apa gift tu. Allah. Aku nak bagus. Thank you. InsyaAllah. Top up coin. Tolong bagi lion seko. Kan bagi betul-betul kan?
Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik. Syukron, syukron. Syukron. Good, good. Alhamdulillah. Sekarang ni, hari tu Haris pergi Penang tau. Funny story. Haris pergi Penang. Lepas tu Haris tak reti cakap Penang. Lepas tu kan macam Penang kan ujung-ujung dia ada macam tu. Lepas tu apa ni? Lepas tu kan ada macam tu. Lepas tu Haris Haris cakap lah, dia macam ni, Haris nak ayak ke? Lepas tu Haris cakap lah, nak ayak satu. Lepas tu Haris cakap lah, nak ni. Lepas tu Haris cakap lah, terima kasih no. Macam tu lah. Lepas tu bila Haris cakap macam tu, dia macam pelik. Lepas tu dia macam, salah ke apa yang Haris cakap ni? Lepas tu dia macam pelik. Lepas tu macam, betul lah kan, kalau Penang kan semua habak semua benda nak kena dah hujung-hujungnya kan, cakap utara. Lepas tu saya cakap lagi tu, terima kasih no. Lepas tu itulah Haris makan kat kedai tu. Haris tak pergi lah kedai tu pasti. Sorry lah Haris kalau nak cakap utara ke Penang ke Ganu ke tak reti. Memang tak reti. Okay, so kalau terima kasih bahasa utara apa? Cakap apa? Thank you no. Hai Azhar, hello Wafir. Sudah end. Apa yang sudah end? Dia macam thank you no, terima kasih no. Awak tak habaq macam tu. Bahasa Sabah. Bahasa Sabah Haris tak tahu. Bahasa dusun Haris tahu. Haris tahu sikit-sikit. Tu pun Tracy aja. Tracy kata kalau Haris nak ngorak crush Haris kena macam ni. Haris kena jumpa. Lepas tu cakap macam ni. Cakap Umang okudika, macam tu. Dia cakap Umang okudika, lumangat okudika, macam tu. Kecik Kelantan tak reti lah. Tak reti kecik Kelantan. Muhang okudika, macam tu. So kalau jumpa crush, dia kena cakap lumang okudika. Cik segan lah. Haris ingat yang ada satu TikTok ni, apa, Gibran yang nama dia, dan cakap malu no. Nak makan kopok lekor pun segan. Segan, malu lah. Mr. Parliament ada berapa episod? Mr. Parliament ada 30. 30 ke 28, Haris tak ingat lah. 30. Gibran besar. Gibran malu, segan. Nak makan, nak jumpa awak pun segan no. Macam tu. Yeah. Apa ni? What is that? Cik segan lah nak jumpa Haris. Korang apa yang keluar emoji depan tu?
Gift? Gift tu apa? Yalah. Oh. Macam emoji lah macam tu. Duit? Oh, ada macam kat price tu. Macam tu. Macam ni lah. Ni apa? Oh, what is this? Oh, ada macam bagi emoji lah. Tak tahu lah. Orang ni daripada bagi gift kat Haris tu, baik pergi sedekah ke, pergi bagi duit raya kat saudara mara ke. Macam Lion. Faham? Oh, so kalau Haris bagi Lion, keluarlah Lion depan tu. Macam tu. Tak faham lah. Sekan no. Pakcik-pakcik Facebook, apa salahnya saya bagi pada pelakon yang diminati? Thank you. Apa ni, Tengku Panglima bagi apa tu? Apa? Gift. Tapi saya ni tak reti gift-gift ni. Kita ni bukannya main TikTok sangat. So dengan gift tu kita boleh cut price lah macam tu. Haris bagi Rose hari tu gift lah. Oh, so macam bagi ya ke? So Haris so maknanya Haris bagi duit lah macam tu. Mana tahu, kita main tekan je. Tapi thank you kot. Ingat kan benda tu macam emoji. Penat lah Betul lah, Haris ingat macam emoji. Tua lah Haris ni. Dah tua sangat, Haris tak tahulah. Haris tak tahu emoji gift ni. Kita ni dah 30. Dah 30 dah tua lah. Dah 30 pun tak kahwin-kahwin lagi. I was your new subscriber recently on your YouTube channel. Oh, thank you. Thank you. Appreciate that. Susah lah nak ajar pakcik Haris ni. Itulah. Haris kalau borak pun kena borak dengan orang tua. Haris kalau borak dengan orang tua baru macam masuk. Kalau borak dengan orang muda, Haris macam tak masuk. Lamanya kawan Haris nak sampai itulah, dia dari JB sebenarnya. Tak tahu, tapi tengah on the way. Asal tak tidur lagi tu, pergi belasah reel tu. Boleh? Haris belasah reel tu. Haris belasah cukup-cukupnya. So boleh borak dengan saya orang tua. Itulah, jomlah kita borak. Kita cuba komen-komen. Allahu Akbar. Putus lah. Cuba komen orang-orang yang dah kita ni orang berumur. Kita ni tak kerti Gen Z ni. Gen Z ni susah. Gen Alpha kita geng. Gen Alpha kita geng. Gen Z je kita tak geng. Haris bot dah boleh buka komen. Oh, iya ke? Bot yang apa? Bulletin tu. Bot bulletin tu dah boleh komen ke? Ya ke? Mana boleh lah. Kak Jah lebih tua dari Haris. Ya ke? Mana ada Haris dengan Kak Jah lebih kurang lah? Sebaya. Kak Jah Haris, seriously awak 30 tu lah. Haris 30 sekarang ni. Abang Haris nak duit raya, please. Nak duit raya.
bagi QR. Oh, Haris ingat nak buat giveaway lah. Nak buat giveaway duit raya. Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak? Aduh, sakit. Kalau nak, tak nak lah. Kan nanti Haris suruh korang buat something, korang tak buat. Hari tu Haris suruh tanya pun korang tak tanya. Tak nak lah, nanti korang tak buat. Aduh, nak minta tolong lah tu lah. Ada sebab lah. Bukannya Haris bagi free je. Haris, what's your favourite book? Oh, I love Homo Sapiens by Yuval Noah Harari. I think that is one of my favourite book. Haris baca tu waktu umur Haris Form 3 kot, when I was 15 years old. Buku tebal tau, tebal ni. Like seriously. Tapi buku tu sangat best. So dia cerita pasal kita punya human evolutions daripada Homo Sapiens. Because dulu kan we have Homo Sapiens, we have Neanderthals, Homo habilis. So dulu kita banyak jenis manusia ni, manusia bukan satu. And after that we become hunter-gatherer, and then kita become agricultural, and then after that baru start revolusi industrial. So it was interesting lah. Interesting book. Part 2 buatlah sendiri. What's the title of the book? Homo Sapiens by Yuval Noah Harari. Mana boleh, korang lah yang kena tolong Haris. Haris kampung mana? Haris kampung dekat je. Haris kampung dekat Shah Alam. So siapa yang raya Shah Alam tu boleh roger-roger lah. Tapi best. Dia bestnya sebab tak ada kereta, lengang je. So bila balik raya tu macam alah, smoothnya macam tu. Sebab jalan tak busy. Yep. Sebab jalan tak busy. So senang nak ni. Haris tak nak buat business ke? Nak juga sebenarnya, tapi I don't know lah. Maybe because sekarang ni, sebab sekarang ni Haris rasa macam I know that I don't have time untuk split myself for business and stuff. Because bila Haris buat business, I want to be involved like 100%. Of course I can hire people and stuff, tapi it's gonna be different. And then right now pun Haris tengah busy dengan kerja Haris, which is my acting. Untuk have side biz, it's quite hard. Because I don't like having side things, you know. Haris suka, kalau what I'm doing it 100%. Sama juga macam my acting. Kalau macam berlakon, Haris berlakon 100%. Kalau Haris do other stuff, I do 100%. Even right now pun Haris bukannya tak ada do something initiative lain, tapi I'm actively investing in like the stock markets. So that thing really how do I say lah, like teach me something lah, and then bring me something. So dengan itu pun it's quite fun, and it's quite doing well. Kenapa kita orang kena cakap depan-depan, kita orang pula kena cakap Haris garang now jadi Azhar kali ni dekat drama dia tadinya. Haris Azhar je garang tapi Haris tak.
Haris sebenarnya baik orangnya. Haris ni baik, tak marah-marah. Betul tak? Haris ni tak marah-marah. Haris cuba tanya komen-komen ni. Diorang tahulah Haris ni jenis tak marah. Diorang tak takut dengan Haris. Sebab tu diorang boleh kacau Haris. Kalau orang lain tu diorang takut. Tapi dengan Haris diorang tak takut. Sebab Haris tak marah. Sebab tu diorang berani nak usik-usik. Haris, hello nak. Haris nak minta tolong apa? Tak nak lah. Kalau Haris tak bagi tahu pun bukannya korang buat pun. Berikan sebab kenapa korang kena tolong. Sebab korang yang start dulu. Second thing sebab korang rajin komen. Yang third thing sebab entahlah. Hari saya sampai ke? Okay. Okay, ambil tu. Bila Haris dengan Tom nak pergi High Rocks, Haris dengan Tom pergi bulan 12 macam tu. Bulan 12 lah, bulan 5. Haris, saya undur diri dulu. Bye. Bye matcha latte. Nak pergi minum matcha ke? Bawa live ni sampai kat kereta kan tak? Haris, apa ciri-ciri wanita idaman Haris? Apa ciri-ciri wanita? Like my type lah, macam tu. I don't know. I think Haris dah banyak kali dah cakap pasal my type ni. Tapi kalau type Haris like maturity, matang, someone who can think positively, matured. Itulah. Yang penting matured, itu je. I don't know. Because Haris, my love language is Haris suka bila orang tu give words of affirmations. Sebab I've been working alone for quite a long time. Haris dah bekerja seorang-seorang dah lama dah. So when I'm doing alone, like this thing alone, somewhat I need someone to macam push me, you know. And Haris pula suka macam like akan jaga orang tu, like suka bagi gift and stuff, suka tolong apa semua. So when I do that, I need someone yang you know, give me hope, give me motivations untuk keep push me lagi ke depan lagi. Faham tak? So Haris perlukan wanita yang suka beri motivasi macam tu. Bukannya Haris tak cukup motivasi, tapi cuma I need that words of affirmations. Haris act of service tak? Haris act of service. I mean that's usually what I do sebenarnya. Sebab okay. Untuk orang yang busy macam Haris ni, apa je yang Haris boleh buat? You know? Contoh kalau macam like words of affirmation, yes, maybe I can do. Tapi since Haris busy, nak jumpa pun jarang,
So when I'm busy, what I can do is just act of service. Like contoh kalau macam Haris tengah kerja, and contoh lah ya, like in the future if my wife is at home, Haris tengah kerja, so kalau dia belum makan, Haris belikan makanan or something. Haris suka tolong lah macam tu. So apa je yang Haris boleh buat kalau Haris busy, itu sajalah yang Haris boleh buat. And as a busy man, I know that is the only thing that I can give to my loved one. Baik, pandai, cantik, comel, suka pakai warna hitam, suka kucing, kecil mata, ada nipple. Korang ni mesti ada group WhatsApp kan? Lepas tu dalam group WhatsApp tu korang copy komen ni, komen ramai-ramai. Mesti korang korang nak nipu lah. Aduh, like. Sekarang ni kejadian di airport tu korang dah tahu belum? Korang dah berbincang belum? Kan sebelumnya saya cakap ada Haris tahu something, tapi korang tak tahu. Macam cerita, korang tak tahu, so maknanya korang tak power lagi lah. Faham? Korang tak tahu, so maknanya dalam grup WhatsApp korang tak berbincang lagi lah tentang hal ni. Baru habis shoot iklan baju raya ke? Tak, Haris ni kejap lagi because my friend dah sampai. Haris kejap lagi nak pergi Kiam dekat masjid kejap. Alah, abang tahu pun sebab ada orang bagi tahu. Mana ada? Siapa cakap orang bagi tahu? Haris dah tahu lama dah sebenarnya. Tapi tak nak cakap. Tapi itulah, korang dah tahu belum? Kalau korang belum tahu, maknanya korang tak power lagi. Korang tak se-power macam Haris. Cerita mana bercerita? Korang tanyalah kat grup WhatsApp korang tu. Cakap apa kejadian dekat masjid airport tu Apa kejadian dekat airport tu Cuba korang message. Tak tahulah grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, grup WeChat ke, I don't know. Dah lah tu. Okay lah, Haris sekarang ni on the way pula. Now nak siap-siap pergi masjid, nak Qiyam kat sana, because this is my only time yang Haris ada untuk Qiyam. So yeah, thank you for joining. InsyaAllah lepas ni Haris akan buat live lagi, InsyaAllah. Thank you guys, bye bye.